So pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid atas kesempatan yang diberikan untuk sama-sama kita berkongsi lah berkenaan dengan satu isu penyakit lah yang boleh dikatakan benda yang biasa untuk saya temui di hospital, iaitu berkaitan dengan kanser usus besar. Jadi kalau ikutkan kita berada di peringkat masjid ni ada perancangan untuk nak buat program kesedaran kanser usus besar ataupun dipanggil kanser kolorektal lah. Uh, uh, Kalau ikutkan pada bulan lepas, bulan Mac, kerana bulan Mac ni adalah bulan kesedaran kanser kolorektal. Namun sebabkan kita nak fokus pada ibadah Ramadan, jadi kita tunda dan ini adalah salah satu usaha kita untuk nak mungkin berkongsi dan memberikan kesedaran lah kepada kita semua berkenaan dengan kanser usus besar. Saya bertugas di hospital Tuanku Jaafar sebagai pakar bedah. Jadi saya pun orang Baru Jaya, jadi saya mengambil kesempatan ni untuk kita berkongsi sedikit lah berkenaan dengan kanser ni. Kita pilih kanser ni sebab kanser usus besar ni salah satu kanser yang paling tinggi dekat Malaysia. Paling tinggi ni nombor 2 selepas kanser payudara. Dan untuk orang lelaki dia kanser yang paling common lah, paling biasa, paling biasa terjadi dekat kalangan lelaki. Dan statistik ni dia sama dalam masa 10-15 tahun ni sama. So benda ni kerap lah terjadi pada orang di Malaysia ni. Dan bila kita lihat memang setiap hari di hospital akan ada pesakit yang baru didiagnose dengan kanser usus besar. Sama ada dia datang dengan keadaan kecemasan. Kecemasan ni maksud dia datang dengan dah tersumbat, darah, kekurangan darah dalam badan dia. Ada yang usus pun dah pecah dalam keadaan kecemasan, ataupun datang dalam keadaan yang tak ada, orang panggil tak ada simptom. Yang mana kita kesan penyakit ni waktu dia di dalam klinik pakar ataupun di klinik kesihatan lah. Bila mana benda ni kerap berlaku dan kekerapan dia agak tinggi, jadi perlu kita ada beberapa kesedaran lah dari sudut mungkin apa detection awal dan langkah-langkah yang perlu kita ambil. Ya. Sebelum kita pergi pada tanda-tanda dan sebagainya, kanser usus besar ni, sebelum tu kita dalam bidang perubatan ni kita nak faham, kita kena faham yang normal dulu. Normal maksud dia dari segi struktur dalam usus kita. Usus kalau dalam bahasa perubatan kita panggil anatomi lah, usus. Kalau ikut usus kita ni daripada benda kita makan masuk mulut ke perut, dia akan masuk usus kecil. Usus kecil tu akan bantu cerna, serap nutrisi, kemudian masuk ke usus besar lah. Usus besar ni fungsi dia nak serap air. Usus besar dia akan mula di sebelah kanan dan dia akan pergi ke sebelah kiri sebelum makanan kita tu menjadi najis dan keluar sebagai najis lah melalui dubur. So dia kanan ke kiri, usus besar kita ni. Jadi usus besar dia terbahagi pada 2 organ yang utama, iaitu usus besar itu sendiri dia panggil kolon, dan rektum. Rektum tu tempat simpan najis sebelum kita keluar sebagai najis lah daripada dubur. Jadi selain bila kita dah ada rasa rasa nak buang air besar tu, so najis sudah dekat rektum lah, dia tolong simpan najis tu sebelum dia keluar. Jadi itu struktur dia lah dari segi ni. Dan fisiologi maksud dia fungsi seperti mana yang saya terangkan tadi, dia bantu menyerap air. Di samping tu juga dalam usus besar kita ni dia ada bakteria, dan bakteria ni ada yang bakteria bagus, ada yang bakteria yang tak bagus. Dan bakteria bagus ni dia duduk dekat dalam usus tu. Dia sebenarnya ada banyak fungsi dari segi nak memberikan immunity pada badan kita juga. Dia membantu mempertahankan sistem pertahanan badan kita juga dalam usus besar ni. Itu antara fungsi-fungsi usus besar lah. Jadi ketumbuhan orang panggil kanser ni, dia terjadi daripada usus tu normal, dia boleh tumbuh, orang panggil polip. Polip. Daripada normal dia tumbuh polip. Dia
Mula kecil je polip tu. Dari tangkai dia tumbuh. Kan? Dan bila dia makin lama dia akan makin membesar. Dia makin membesar, dia akan menutup kawasan dalam lubang usus tu. Kita cuba bayangkan usus tu macam batang paip lah kan. Batang paip dan dia ada polip yang tumbuh, kan, pertumbuhan, dan dia akan makin besar dan menyebabkan kanser lah. Jadi polip ni dia belum kanser lagi. Dia belum kanser lagi. Dia pre-kanser, sebelum dia jadi kanser. Dan bila dia dah besar, dia dah sampai satu ketumbuhan yang ada ciri-ciri yang boleh orang kata dia masuk ke dalam bahagian usus, masuk ke salur darah, dia dah start ada sifat-sifat kanser dia lah. Dan bila dah jadi kanser, dia akan masuk ke dalam sel-sel tu, dia masuk dalam salur darah, dia boleh pergi ke tempat lain. Jadi kat situ kita boleh faham kanser ni start daripada sebelum dia jadi kanser ni, ketumbuhan kecil tu dia makin besar, dia pergi masuk ke organ lain dan merebak. Dekat situ kita tahu tahap dia. Okey, tahap dia. Daripada sebelum kanser, dia pergi ke, iaitu polip, dia jadi tahap pertama, stage 1. Tahap kedua, bila dia dah makin besar lagi. Tahap ketiga, dia dah start nak melekat tempat lain. Dan tahap keempat, dia dah pergi ke organ lain. Selalunya dia pergi dekat hati. Dia akan ikut salur darah, pergi ke hati. Ataupun dia boleh pergi ke paru-paru. Itu adalah dari segi macam mana kanser itu sendiri boleh membesar dan merebak lah. Itu sifat-sifat kanser. Dan ada benda yang penting adalah kita mengetahui benda yang sebelum jadi kanser. Sebelum dia jadi kanser tu sebenarnya tak ada simptom. Tak ada simptom. Langsung tak ada. Yang waktu polip tu kan, selalunya memang tak ada simptom. Jadi penting untuk kita tangkap sebelum dia jadi kanser, waktu peringkat polip ni. Macam mana cara-cara dia? Kita actually Kementerian Kesihatan dan bahagian perubatan kat Malaysia ni, kita ada saranan dan juga guideline lah. Dari segi kita nak usaha untuk nak mengesan kanser tu ataupun polip tu di peringkat sebelum kanser lagi, peringkat awal. Dia panggil screening lah. Screening, pengesanan awal. Jadi pengesanan awal ni bila? Pertamanya, kalau tak ada simptom, tak ada apa-apa tanda-tanda. Nanti saya akan cerita sedikit simptom. Kalau ada simptom, memang kena buat sesuatu. Kalau tak ada simptom, okey. Kalau tuan-tuan perempuan umur 50 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, tu yang pertama. Okey. Yang kedua, kalau ada family history. Family history ni maksud dia sejarah keluarga. Sejarah keluarga yang first degree. First degree maksud dia yang paling dekat. Abang, kakak, adik, ayah, ibu, anak. Kalau ada dalam first degree keluarga tu yang ada kanser usus, ya, ini golongan yang perlu screen, perlu buat screening. First degree, abang, ayah, adik-beradik, kan, kakak ke apa ke, dengan anak. So bila dia ikut pada usia bila keluarga tu kena kanser. Kalau keluarga tu kena kanser kurang daripada 50 tahun, dia kena start screening tu 10 tahun sebelum tu. Contohlah keluar ada abang, kanser dia umur 45 tahun. So kita kena start screening tu umur 35 tahun. Kalau dia lebih pada 60 tahun, umur 40 tahun dah kena start screen. So mana-mana yang ada abang, kakak ke adik-beradik yang ada kanser, kena start screen umur lebih 40 tahun. Start 40 tahun kena screen. Okey, itu kalau keluarga, family history. Kalau tak ada, lebih pada 50 tahun. Lebih 50 tahun. Dan method ataupun cara nak screen ni, okey, yang pertama bagi yang tak ada family history, yang umur lebih daripada 50 tahun, kan, umur lebih 50 tahun, klinik kesihatan ada menjadikan, dia panggil FOBT. FOBT ni dia cek darah dalam najis. Dia cek darah dalam najis. So bila kita cek ada positif, kena buat langkah seterusnya, iaitu yang ni ramai yang takut, kan, kolonoskopi. Kolonoskopi ni maksud dia masuk teropong dalam usus besar. Daripada bawah kita masuk teropong. Yang tu kita buat kat hospital.
Dia akan daripada klinik kesihatan, dia akan rujuk klinik pakar bedah lah dekat hospital, mana-mana lah, STG ke, kalau nak pergi kat private pun ada kat private kan. So boleh kira umur 50 tahun ke atas yang tak ada simptom tak ada family history, buat ujian darah FOBT ni dekat klinik kesihatan. Kalau positif, kolonoskopi. Kolonoskopi ni considered as orang panggil gold standard. Maksud dia cara yang paling bagus untuk nak detect ketumbuhan. Ketumbuhan macam saya cakap, sama ada dia sebelum jadi kanser iaitu polip ataupun dia dah ada ketumbuhan lah, ada kanser lah. So bila kita faham tu, kita tahu polip ni bila kita jumpa dalam kolonoskopi tu, oh ada polip, kita terus buang time tu. Tak perlukan pembedahan, masuk dewan bedah, kena bius ke tak perlu. Kita boleh terus potong polip time tu. So bila potong polip time tu, dia boleh kurangkan risiko untuk dapat kanser. Sebab dia detect pada peringkat awal. Jadi itu salah satu kesedaran yang kita ada kalau jumpa polip, kita ni lah, buat kolonoskopi. Dengan cara itu dia boleh reducekan dia punya risiko untuk dapat kanser lah. Okey, itu untuk yang tak ada simptom, yang tak ada family history dan umur 50 tahun ke atas. Tapi kalau ada family history, kan, family history yang saya cakap lah, sejarah keluarga, adik-beradik, first degree, adik-beradik, abang kakak, anak. Kalau ada, tak perlu buat FOBT, yang tu kena kolonoskopi terus. Yang tu kena buat scope je. Dan bila, macam saya katakan, 10 tahun sebelum keluarga dia tu kena, umur. Contoh dia kena 45 tahun, umur 35 tahun dia kena buat. Kalau umur dia, katakan ada ayah dia, umur 70 tahun kan. 70 tahun kena kanser. So, kita kena buat umur 40 tahun lah. 40 tahun kena start buat. So, kalau katakan scope, tak ada apa-apa, lepas 10 tahun baru repeat balik. So, tu cara dia. Tapi kalau ada polip ke apa, yang tu lain cerita lah. Nanti mungkin kita akan tengok balik lepas tu. Jadi kolonoskopi ni adalah prosedur yang penting untuk kita nak diagnose. Satu, nak tahu tumbuhan tu. Banyak cara lah. Boleh buat CT scan, CT kolonografi. Ada orang nak buat MRI lah, apa benda, scan semualah. Tapi yang paling gold standard adalah kolonoskopi. Sebab apa? Dia dah boleh nampak. Nombor dua, kita boleh bawa keluar tisu tu. Bawa keluar tisu tu, kita hantar makmal, kita boleh confirmkan. Oh ni kanser ke, tak kanser ke, polip ke apa. Kan? Jadi itu kelebihan kolonoskopi. Dan prosedur tu memang kita buat kat hospital lah. Kan? Ada apa ni, sama ada dia separa sedar. Kan? Kita dalam keadaan dia lah, separa sedar selalunya buat tentu. Okay? Jangan takut lah, insyaAllah. Dia memang setiap hari kita buat kat hospital kalau katakan perlu kolonoskopi lah. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan kesedaran dari segi orang kata pengesanan awal lah. Pengesanan awal. Okey. Bagi yang ada tanda-tanda, yang ni tak kira umur berapa. Sebab kita dekat hospital pun kita jumpa kanser sekarang ni umur dah 30 lebih. Dah start ada penyakit sakit yang ada kanser kan. Dia tak kisah umur berapa pun. Ada yang 20 lebih pun dah start ada. So dia dah ke arah makin muda kan. Tapi memang sampai dah lama ni memang incidence kalau umur 50 tahun tu untuk dapat kanser tu memang lebih ramai lah. Jadi kalau yang tanda-tanda tu kan, tadi kita cakap berkenaan usus besar ni ada kanan dan ada kiri. So tanda-tanda dia kalau sebelah kanan ni selalunya dia akan lebih pada isu anemia. Anemia maksud darah kurang, darah merah kurang, darah merah rendah. So tanda-tanda dia letih, lesu, kan, nampak pucat, kan, selalu tak bermaya. Tu yang tanda sebelah kanan. Ataupun boleh rasa tak selesa lah sebelah kanan ni kat bahagian perut kita ni. Okay, kalau tak dah rasa tak selesa ataupun boleh rasa ada something tu, maksud dia dah significantly besar lah dia punya ketumbuhan tu, dia tak polip lagi, dia dah besar. Okay, tanda yang sebelah kiri, sebenarnya tanda-tanda dia rasa macam tersumbat, dia rasa tak puas nak berak. Rasa nak berak tapi tak keluar. Dia rasa ada rasa nak berak tapi tak keluar. Dia rasa kalau dia ketumbuhan tu bawah lagi, dia akan rasa lagi bawah.
Ada kadang-kadang pun rasa sakit pun ada bila nak buang air besar. Keluar darah daripada najis bila berak, keluar darah. Ataupun keluar lendir, itu tanda-tanda yang kalau dari sebelah kiri lah. Ada orang kata buasir tu kanser kan. Yang kalau bila ada buasir ni, masalah-masalah buasir ni, kena rujuk doktor. Biar doktor tengok. Kita nilai benda tu betul ke buasir ataupun kanser. Kan? Kalau even ada buasir pun, kalau kita dah lebih 50 tahun, sepatutnya lah better kita buat skop lah. Supaya kita boleh tengok usus besar kita yang bahagian lain lagi. Kan? Kadang orang kata semua benda yang ada kat bawah tu buasir. Banyak kita tengok. Orang kata buasir rupanya kanser. Dah sampai kita dah terlewat lah. Dah stage 3, stage 4. Jadi itu tanda-tanda lah. Tanda-tanda. Dan tanda-tanda yang dah sangat teruk, kalau dia dah tersumbat lah. Tersumbat, perut kembung, sakit kan. Itu dah agak terlewat lah. Okay. Saya rasa setakat tu je. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak cakapkan, nak bincangkan berkenaan dengan kanser usus besar ni. Ataupun dia panggil kanser kolorektal. Kolon usus besar, rektum selepas usus besar sebelum dubur. Tu dua organ yang berbeza tapi bawah usus besar lah. So kanser kolorektal. Jadi insyaAllah kalau ada siapa yang berkelapangan, kita boleh sambung dalam bentuk perbincangan. Perbincangan maksud dia kalau ada apa-apa nak tanya pada hari esok petang lepas asar, kita buat dekat Dewan Kuliah Abu Bakar. Yang sebelum ni saya pernah buat banyak. Saya lebih suka orang kalau tanya soalan lah. At least kita boleh individualize dan boleh sama-sama memberikan penerangan dan sebagainya. So esok pukul 5 lepas asar lah dekat sebelah ni, dekat Dewan Kuliah sebelah ni. Kalau ada siapa berkelapangan boleh ni. Dan insyaAllah kita mungkin boleh buatlah dalam kekerapan 2-3 minggu sekali. Kita sentuh topik-topik yang berkaitan dengan apa yang saya mahir lah. Berkaitan dengan pembedahan. Masalah gastrik ke, masalah sakit perut ke, masalah kesihatan lelaki sedikit ke. Kalau ada apa-apa yang nak ni. Soalnya kita akan maklumkan lah kalau akan ada iklan. Kalau kita buat slot-slot sebegitulah. Cuma kita targetnya lepas asar hari Sabtu. Dan kalau ada sambutan yang okey, mungkin lepas habis slot tu kita buatlah sedikit senaman ke apa, aerobik. Kita ajar macam mana nak senam lah. Okey, sedikit pengumuman untuk pada 10 hari bulan Mei, insyaAllah kita akan adakan Biro Pendidikan dan Kesihatan Masjid Karya Parujaya. Kita akan adakan seminar keibubapaan lah untuk sekejap. Seminar keibubapaan. Okey. Bertajuk cabaran ibu bapa di zaman cyber. Ini bagus untuk sebab anak-anak sekarang ni dah ada dulu Gen Y, Gen X, Gen Y, sekarang millennial, dan sekarang ni dah ada generasi alpha kan. Dia dah sebati dengan teknologi dan sebagainya. So kita nak bincangkan berkenaan dengan macam mana ibu bapa ni nak patut approach anak-anak yang generasi alpha ni lah pada 10 hari bulan 5 pukul 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Nanti kita akan edarkan link, yuran penyertaan RM20. Kita akan ada seorang konsultan psikologi klinikal, iaitu Puan Hajah Azlina Rozi. Dia akan memudah cara program tersebut lah pada 10 hari bulan 5. Jadi boleh sebar-sebarkan kalau dapat link iklan tersebut lah. Okey, saya rasa sekadar itu saja. Kita pun dah masuk pukul 1. InsyaAllah segala yang baik itu saya serahkan kepada Allah, dan yang buruk tu atas kelemahan dan kekurangan diri saya. InsyaAllah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.